Salam sejahtera. Isu tabung haji kini menjadi isu hangat dalam PRN maupun dalam media sosial politik. Dikaitkan pula ialah UMNO dan Barisan Nasional. Betulkah Barisan Nasional dan UMNO ada kaitan dengan RCI tabung haji? Ini jawapan Zahid Hamidi ketika isu ini makin jadi panas. Tiada pihak kebal undang-undang jika dikaitkan dalam laporan RCI tabung haji, kata Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa tiada pihak yang kekal daripada undang-undang sekiranya nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional BN berkata, dapatan daripada siasatan dan kajian RCI itu perlu diketahui secara telus dan sekiranya terdapat unsur penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pecah amanah atau salah laku lain, tindakan sewajarnya boleh diambil mengikut proses undang-undang. RCI adalah Suruhanjaya Diraja yang melakukan siasatan dan dapatan daripada siasatan dan kajian itu harus diketahui secara telus dan selepas itu jika ada sebarang penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pecah amanah dan lain-lain, ada prosesnya untuk dibuat laporan polis dan siasatan dari segi jenayah, jenayah perdagangan dan aspek perundangan yang lain itu boleh dilakukan, kata Zahid Hamidi. Mengulas sama ada pendedahan laporan itu akan memberi kesan terhadap kempen BN pada pilihan raya Negeri Sembilan, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata beliau tidak fikir perkara itu akan memberi pengaruh kepada rakyat khususnya pengundi di negeri itu, mampu membuat penilaian secara matang dan bijak. Kata Zahid, saya tidak fikir ia ada pengaruh. Rakyat terutama pengundi di Negeri Sembilan ini sangat bijak untuk melakukan penilaian di minda serta di hati mereka. Mereka tahu calon mana, gabungan mana yang mereka akan undi. Jadi kalau ada niatnya tak betul, saya harap niat itu akan ditolak, dibolak-balikkan hatinya oleh Allah, kata Zahid Hamidi. Sekian, jumpa lagi, bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Hari ini akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan sebab kenapa laporan RCI tabung haji diperam selama hampir 3 tahun. Alasan yang diberikan ialah bagi mengelakkan tabung haji kehilangan kepercayaan umat Islam dan para pendeposit sehingga boleh menjejaskan institusi itu sendiri. Kalau dilihat secara matang, alasan tersebut ada logiknya. Selepas Pakatan Harapan 1.0 mengambil alih kerajaan pada tahun 2018 dan beberapa siri pendedahan mengenai salah takbir tabung haji dibuat, jumlah simpanan pendeposit dilaporkan merosot hampir 5 bilion ringgit daripada 74.49 bilion ringgit kepada
69.42 bilion pada tahun 2019. Keadaan hanya kembali pulih selepas kerajaan memberi jaminan bahawa setiap sen wang pendeposit adalah selamat di bawah Akta Tabung Haji. Sebab itu, kalau laporan RCI didedahkan pada tahun 2023 ketika tabung haji baru nak bangkit semula, tidak mustahil kesannya akan sama seperti yang berlaku pada tahun 2019. Dalam isu yang melibatkan kepercayaan jutaan pendeposit, PMX memang kena fikir jauh ke hadapan. Rafizi Ramli pula mendedahkan bahawa ketika laporan RCI itu dibentangkan kepada kabinet, menteri-menteri daripada UMNO adalah antara yang paling kuat tidak bersetuju laporan itu didedahkan kepada rakyat. Atas sebab apa? Boleh fikirlah sendiri. Jawapan pandangan saya. Jadi pada pandangan saya, dengan mengambil kira faktor untuk mengelakkan tabung haji terjerumus ke dalam satu lagi krisis keyakinan dan pada masa sama memastikan kerajaan dapat berlaku terus fokus kepada pemulihan ekonomi serta kestabilan politik negara, keputusan menangguhkan pendedahan RCI ketika itu adalah sesuatu yang logik dan boleh diterima akal. PMX tetap memberi ruang kepada UMNO. Beliau memilih untuk bergerak ke hadapan, membuka peluang kedua kepada UMNO untuk berubah dan sama-sama membina semula negara demi kepentingan rakyat. Malangnya peluang itu nampaknya tidak dihargai. Hari ini kita melihat sendiri bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO dilihat semakin cenderung mengadakan pakatan dengan PAS untuk menjatuhkan kerajaan sebelum cukup jumlah atau tempo. Sedangkan mereka lah yang sebelum ini memberi komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan sehingga tamat penggal. Akhirnya kita serahkan kepada rakyat untuk menentukan hukuman paling berkuasa, iaitu petir undi. Jumpa lagi, bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.